Yang Muhammad, Nak menang pilihan raya ni Arau, benda dalam seluar tak payah sebut. Banyak lagi benda kita boleh sebut. Buah betik, buah manggis, buah jambu, buah durian. Banyak benda kita boleh sebut. Pasal borong ke atau Parlimen Malaysia ni? tak boleh buat macam tu. Saya tak benarkan. Ulangan, ya. Saya anggap ini adalah satu perbuatan terlepas kandang, pangkat terlepas kandang. Dia sebut kandang. Dia tuju hulu langat. Kandang ni untuk binatang. Kandang ni untuk babi. Ini jadi masalah. Jadi ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada, adab tak ada. Samakan orang dengan binatang. Ni, saya nak minta dia tarik balik. Speaker, saya nak minta dia tarik balik. Ni, tak ada adab. Kurang ajar. Yang Muhammad Hulu Langat. Sini ke lepas ni. Kurang ajar. Bodoh.